Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak buat ikan bakar special dengan paste ikan bakar ala Portugis daripada Jinis. Bila sebut ikan bakar, mesti ramai terus teringat suasana tepi laut. Bau asap, lepas tu sambil cicak air asap. Ush, memang syok. Tapi sekarang tak payah tunggu cuti panjang pun boleh dapat vibe sama dekat rumah. Senang je nak buat, lagi-lagi bila guna paste ikan bakar ala Portugis daripada Jinis. Hari ni kita pilih ikan pari. Simple je. Korang sapu paste rata-rata, tabur daun kesum, masuk sekali bunga kantan. Lepas tu masuk oven dalam 20 minit je. Suhu around 160 darjah, api atas bawah. Tak payah tunggu lama, tak payah pening nak buat paste sendiri. Tips penting kalau guna ikan pari, jangan overbake tau. Kalau terlebih lama nanti habis keras. Lepas tu, jangan tinggal bunga kantan. Sebab dia lah yang bagi aroma wangi naik semua pak. Lagi berselera orang rumah nak makan. Paste ikan bakar ni bukan je senang nak masak, tapi hasil dia rasa macam makan dekat restoran tepi pantai tu. Lagi best, sekarang tengah ada promo. Boleh beli 3 pack ataupun terus 5 pack sekaligus kalau nak simpan stok. Nak tahu tak harga berapa? Cuba tekan beg kuning kat bawah tu. Jangan tunggu craving, datang tengah malam baru cari. Memang rugi. Tengok ni Yasmin makan. Sedapnya. Cuba teka. Lepas ni Yasmin tambah lagi berapa pinggan nasi. Kalau betul, nanti Sedapnya.